Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Okey, hari ni 1 bulan 5, hari pekerja. Cuti ni kita nak balik kampung lagi. Ada kerja-kerja sikit nak diuruskan. Kita naik kereta ni hari ni. Dua orang tengah bersiap lagi tu, lagi 2 orang tu. Sekarang ni dah nak pukul 5 dah pun. Dah lagi nak gerak ni. Okey. Okey, kita dah sampai Kelawang. Sana Kelawang. Kita pun agak bomba lah. Macam biasa. 9-10 minit. Wah. Okey, alhamdulillah dah sampai kampung. 9.55. Tapi kat sini banyak taik kambing lah. Kat sini dengan dekat dapur. Dapur sana tu. Tengok rumput tinggi lah. Banyak taik kambing. Nampak tak taik kambing? Ya, kita naik. Okey, sekarang dah pukul 12 suku, 12.30 hari. Kita nak keluar beli makan dululah. Okey. Ni dah bersihkan titik kambing tadi. Okey. Cuaca panas lah kat sini. Panas berdenting. Okey, jom pergi makan. Alright, sambung lagi. Ni suasana malam kat kampung ni. Sunyi je. Tu ada motor lalu tu. Sekarang pukul 7.49. Dah nak pukul 8. Sekejap lagi boleh apa makan. Ni camp base yang kata tu. Tahulah boleh pasang ke tak. Okey lah. Ada kenduri rumah sana. Bawah tu. Okey, sambung lagi. Jom, kita nak pergi makan malam. Sekarang dah pukul 8.35. Okey, kita akan gerak pergi makan dulu.
Ini suasana malam. Tengok banyak kereta. Ramai. Tak tahu nampak ke tak dalam kamera ni. Ini dia menu makanan malam kita. Mi rebus ayam. Ayam Milo ais. Dia orang bersama mi rebus daging. Makan kat Maybank. Ada band sana. Ada live band. Okey, dah settle mi rebus. Kita makan ini pula. Menu tambahan kita. Sate daging. Selamat pagi. Hari ni sarapan pagi kita nasi lemak lagi. Sarapan orang kampung ni orang. Tempat baru ni. Jalan nak pergi Beradung. Lalu. Okey, kita dah selesai sarapan. Pukul 10 lah. Balik rumah dulu. Tengok ada nak pasang grill jadi tak? Ni kita minum kat sini. Pemandangan dia. Jalan nak pergi semua petang. Okey. Okey dah, jom balik rumah. Okey. Ni nak pasang grill pintu dapur. Jadi kita tengok. Okey, dah siap pasang grill. Pakai grill sliding macam ni. Dia siap pasang ni. Tolak. Inilah kejadian dia. Nampak. Okey. Okey Okey, kita nak pergi makan tengah hari. Okey, kita dah kunci. Ni dah pukul 2 dah. Baru kita nak keluar makan. Hari ni cuaca tak berapa panas sangat. Mendung. Okey, tak panas sangat lah. Kita akan keluar makan dulu. Okey, kita akan jumpa di sana. Ini menu makan tengah hari kita. Air sirap. Dia makan gulai salai. Dia makan ikan bawal. Tengok tu dia makan. Sedap. Dia ngam. Sedap baik tu. Kedai buang makan. Restoran Jelebu. Okey. Mari kita makan. Petang ni hujan lah. Hujan panas. Sejuk lah sikit. Sana ada lagi cahaya matahari. Tapi sini hujan. Ni basah.
Ada menitik sikit-sikit di sini. Layan sikit suasana petang. Pukul 4 dan dekat pukul 5 lah. Kan? Minuman petang. Cucuk udang. Air Malu. merah. Okey, sekarang pukul 8.47. 8.48. Kita nak keluar makan malam. Ini malam last. Kali ni punya malam last. Makan. Esok pagi dah nak gerak balik. Kita nak keluar makan dulu. Baru lepas hujan. Okey. Okey. Kita gerak dulu. Hari ni kita try makan malam kat tempat baru ni. Kedai ni. Dia berhadapan dengan ni, Agro Bazaar. Situ pun ada juga kedai makan warung. Mari kita try kat sini nak tengok macam mana. Okey ke tak? Berlampu-lampu. Okey. Kita dah masuk tengok macam mana. Ni nama kedai dia Nur Farhanan Seafood Tom Yum. Sana tu. Ni kita test otak-otak. Otak-otak ni kedai ni yang punya sate warisan Nur Amin. Amin. Sate warisan Nur Amin ni dekat sini punya. Bukan Faimah aku batuk. Makan. Okey, makanan kita sudah sampai. Ni untuk goreng seafood. Untuk sup. Ni air kita di dalam bekas getah. Ada nasi goreng ikan masin. Tu pun nasi goreng seafood juga. Sukanya dia makan ya. Sedapnya. Okey, kita dah sudah makan. Sekarang dah nak balik. Nak sunyi lah. Kita kat sana. Okey lah. Sambung lagi nanti besok pula. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni dah 3 bulan 5. Sekarang pukul 9.52. Kita dah nak siap-siap ni. Dah nak balik. Kita nak check tag. Kita check semua. Tengok tingkap. Semua dah tutup rapat. Swiss tu semua. Kita dah kemas-kemas. Okey, untuk bahagian depan ni dah okey. Tengok kat dalam bilik ni. Bilik ni plug dah cabut dah. Swiss. Okey, tak ada apa. Okey lah, ni bilik ni pun dah okey. Okey ah. Tengok tingkap belah sana ni. Tingkap dah okey. Semua dah tutup rapat. Pintu pun dah tutup rapat. Kali ni kita keluar ke belakang lah. Kita lock pintu ni. Kita tutup semua lampu. Gelap. Yang tengah ni tak tahu boleh kunci ke tak. Oh, boleh kunci. Kita rapatkan je lah. Tak kunci. Tingkap ni. Okey. Ni kita dah letak kat sini. Kita tutup dulu lampu. Tengok bilik ni. Bilik ni pun tak ada pakai sangat itu. Tingkap dah tutup. Dah check. Swiss pun dah cabut. Okey, ni cat.
Okey, gelap. Tutup bilik ini. Ni kita dah buat lock kat sini. Okey, kuat ni. Dia tak ada buka lagi. Okey. Cek dapur. Cek bilik ni dululah. Semua cekap, dah tutup. Sudah lock. Okey. Lampu. Okey. Kita kunci pintu dia. Okey. Tutup. Kita tengok tingkap dapur ni dulu. Okey. Semuanya dah lock. Dalam keadaan baik. Tutup bilik air pula. Sementara tu ni, peti ais kita dah cabut. Ni kita kasih dia punya ni keluar udara-udara dia. Cek toilet. Okey, tak ada apa. Ni. Semua air dah tutup. Kita boleh tutup yang ini. Tutup lampu dia dulu. Yang ini pun sama. Okey, ini dah kemas. Ini dah bersih ke? Okey. Tutup pintu dia. Tutup lampu. Okey, semua dah tutup lah. Okey, ini kita tinggal nak keluar je lagi, sekejap lagi. Okey, kita sambung lagi, sekejap lagi. Okey lah, kita tutup peti ais ni. Kita dah nak gerak lah. Pukul 10. Ni, kita tengok sekali embas. Ni pun dah tutup. Plug sini. Kita tengok sekali embas. Keadaan dapur. Pun kita tutup. Tak nampak. Tinggal ini kan aja. Dan semua tutup. Okey. Okey lah. Kita akan keluar dulu. Kita kunci rumah. Okey, kita sambung lagi. Okey, pintu dah kunci. Mangga. Ni pun ada kunci dia. Ni dah tak boleh buka. Okey. Kat belakang jap. Tu air dah tutup dah. Di belakang ni tak tahu dah jadi ke tak. Nak racun ni. Rumput dah tinggi. Okeylah. Kita dah nak gerak dah ni. Tengok sikit, tinjau sikit bawah rumah ni. Keadaan dia ni. Keadaan ni. Okey. Dah ready nak balik? Tak, jadi. Ya, kita balik lah ni. Okey, kita dah nak gerak pun. Bye bye kampung. Bye bye rumah. Belos. Dah ada lah. Belos lagi tinggi sikit daripada ni. Dah lagi. Murah pun. Kalau ada yang banyak lagi kita. Dah tu. Rumah ni ramai lagi. Besok balik ni. Ramai lagi diorang. Okeylah, kita pun nak balik. Tengok sungai. Tengok tu sungai. Banyak sungai.
Kita sarapan dekat Nur Falah macam biasa. Makan roti kahwin sana tu Nur Falah. Yalah, kita menjamu selera dulu. Kamu Alhamdulillah kita dah sampai rumah. Siap parking semua. Lagi hujan juga kat sini, baru lepas hujan. Okeylah, sampai sini je vlog kali ni. Terima kasihlah sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum. Bye bye.